Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Izara Kalisha binti Muhammad Hafizi, murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu. Membaca bukan sekadar hobi, sebaliknya membaca adalah satu keperluan. Melalui membaca, saya dapat melaksanakan tanggungjawab saya dengan lebih berkesan. Diamanahkan sebagai wartawan cilik, salah satu komponen Brigade Lestari. Menuntut agar minda saya sentiasa syarat dengan maklumat. Tanpa maklumat, bagaimana saya boleh menemu ramah sosok tertentu? Oh ya, dalam bidang kewartawanan, saya telah berpeluang menemu ramah dua orang tokoh tempatan, iaitu Yang Berhormat Tuan Tan Kah Heng, Ahli Parlimen Kopeng, dan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Masun, Pengarah Pendidikan Negeri Perak. Lebih mengujarkan, temu ramah tersebut telah disiarkan dalam akhbar Metro. Jika ditanya tentang hasrat saya dalam wartawan cilik, saya ingin menemu ramah orang nombor satu dalam pendidikan tanah air, iaitu Yang Berhormat Exco Pendidikan Negeri Perak dan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Doakan semoga hasrat ini berjaya. Amin. Dalam aspek kepimpinan, saya telah diamanahkan sebagai pengawas sekolah sejak tahun 3. Jawatan kuasa pengakap kumpulan 141, Kelab Sains Matematik, Badminton dan Rumah Biru. Pasukan pengakap menjadi unit beruniform pilihan saya. Saya telah memperoleh keris perak dan sasaran saya ialah melengkapkan keris emas dan anugerah rampu pengakap kanak-kanak. Melekatkan diri dengan pengalaman kepimpinan dan menerobos dunia buku merupakan satu kesempurnaan insan. Izara Kalisha, SK Taman Bersatu.